Assalamualaikum, kembali lagi dengan Nabisa Catering. Yang ni video part 2, resepi nasi butter bersih Nabisa Catering. Korang kena tonton video ni sampai habis, jangan skip ya. 1 cawan beras basmati. Saya dah basuh 2 kali, sekarang kita rendam selama 30 minit. Bahan tumis kita ada pure butter, daun pandan, kayu manis, bunga lawang, bunga cengkeh dan juga buah pelaga, bawang merah 1 biji dan juga bawang putih 3 ulas. Masukkan 2 sudu pure butter. Masukkan rempah sekawan dan juga daun pandan. Masukkan bawang putih dan juga bawang merah. Tumis sehingga keberangan. Sekarang kita masukkan air. 1 cawan. Yang ni cawan kedua. Cawan kedua ni setengah cawan ni susu cair dan baki tu kita masuk air biasa. Masukkan setengah cube pati ayam. Masukkan garam. Masukkan beras basmati yang kita dah rendam selama 30 minit. Masukkan sedikit warna kuning telur. Okey, sekarang kita masuk dalam rice cooker. Masukkan gajus yang dah siap goreng dengan butter. Kalau korang nak masukkan kismis pun boleh juga. Sebarang tempahan boleh kontak 016 250 1873. Assalamualaikum.